Apa perasaan dapat hari raya? Apa perasaan dapat hari raya? Jadi, terima kasih. Yang mulia, kita ada banyak lagi buah-buah yang belah kanan kita tak begitu tak apa buah yang ada. Kita ada yang biasa yang famous. Apa yang famous? Okey, yang famous. Ongkos lah. Kalau tengah hari ni mesti kita tahu. Ongkos kita nak air, panas pula. Betul. Memang jadi kalau air nak jadi ni memang nak jadi bagi. Ya. Panas-panas ni orang nak air. Orang nak air. Kita ada beberapa menu air. Berapa jenis air kita ada. Kalau tak silap ada 5 ke 6 menu air. 5 ke 6 jenis air kita sediakan untuk tuan-tuan dan puan-puan. Kita pastikan menu air berapa buah ni? Menu air ni geng-geng kalau tak silap orang muda-muda. Pemuda kita yang buat air. Jadi insya-Allah bila pemuda kita buat air ni insya-Allah sedap. Lepas ni kita review jadi kita ada lagi yang paling top juga. Kita ada kayu kerama. Ada lagi. Kita ada ais cream. Ya, ada. Dapat dengan air mana kita kisah lagi soalnya. Dapat dengan air. Mari kita tunggu bawah sikit. Kita tunggu bawah sikit. Abang, kami lagi mulia ni. Okey, untuk tuan-tuan puan, kita ada Abu Ubaidah Al-Jarrah yang tengah bermusik-musik di sekitar booth-booth dan juga program syarah kita pada hari ini. Jadi Nabiyuna Rasulullah wa syafi'una Habibullah wa maulana